Okey, assalamualaikum semua yang dah datang ke sini. Minggu ni aku akan bagi tahu cara dan tutorial termasuk sekali macam mana aku edit semua video yang aku ada. Dan video yang aku edit ni korang akan nampak dekat YouTube lepas aku edit ni. Jadi okeylah semua, jom kita mulakan edit dengan tekan extract. Dan yang ada dekat okey, masuk je kan. Lepas tu korang masukkanlah skrin hitam selama 5 saat atau 6 saat. Last ikut dia masa korang nak. Lepas tu korang tekan text dekat bawah. Tekan lagi add text dekat bawah. Okey, bawah kiri Okey, masukkanlah nama channel korang. Contoh aku punya CS Gaming. Nama channel aku. Lepas tu korang jangan tekan apa-apa. Korang jangan tekan apa-apa. Jangan tekan apa-apa lain. Korang scroll. Lepas tu ke spark. Korang boleh cari kat sini. Korang intro aku dia guna spark lah juga Korang. Aku dah cari. Mana spark aku ni? Yang ni ke? Kan? Ni suara aku lain-lain sikit ke? Bukan ni. Ni ke? Kan mana aku punya spark yang korang yang aku letak dekat video tu. Waktu ni aku buat satu yang untuk spark tu mana spark tu. Mana ni aku punya? Tak ada pun. Bukan yang ni. Aku tahu aku punya spark tu dia cuma. Mana? Ni kot. Sebab tulisan dia ni spark. Tulisan ni. Ni aku dah jumpa. Okey, lepas tu korang ke audio. Korang tekan dua-dua ni. Lepas tu korang tekan audio. Korang tekan sound. Dan lepas tu korang carilah suara apa yang kau nak. Yang suara apa yang korang nak. Macam aku dah ambil suara dia. Lepas tu macam mana korang nak potong suara. Yang ni yang paling penting. Korang tekan dekat bahagian tu bawah. Kan? Dekat file noise tu ataupun lagu-lagu yang korang masukkan. Tekan split. Lepas tu korang yang ada dekat sini jangan. Korang buang yang ada dekat sini. Yang ada dekat bahagian kanan korang buang Okey, dan dah jadi. Korang tekan export. Bukan, ada lagi satu benda yang aku tak edit. Kalau korang nak edit macam aku, korang tekan ni dekat bahagian tu. Korang nampak warna putih ni yang aku dah letak ni. Ni dekat design ni korang tengok kan, dekat aku letak dah dekat situ. Yang aku letak tu. Korang tekan letak tu. Lepas tu korang tekan glitch. Korang boleh buat je apa-apa korang nak, macam light effect, glitch, distortion. Aku nak buat glitch. Nampak? Dah jadi. Jomlah kita letak dalam video. Okey lah semua, aku pun dengan export ni. Korang boleh jumpa lah video ni nanti aku dengan masa nak export ni. Okey semua, bye bye. Jangan lupa subscribe, turn on notification untuk tak tertinggal channel aku lagi. Dan korang boleh bagi tahu, dan korang boleh tanya tutorial lagi Aku rasa tu semua tutorial yang ada dekat video aku Jadi semua, bye bye.